Amboi, dari jauh dah dengar suara Upin Ipin. Kuat betul. Cikgu! Apa yang bising sangat tadi? Kita orang nak beli susu ni. Susu apa ni? Susu ni lah yang bantu kita orang sentiasa fokus dan cergas masa belajar. Tiap-tiap pagi sebelum ke sekolah, kita orang akan minum susu ni. Betul. Satu gelas susu, habis kita orang minum. Petang pun kita minum sekali lagi. Betul kan, Kak? Betul. 1 hari 2 kali minum. Baru bertenaga dan bersemangat untuk belajar. Selamat pagi, murid-murid. Cikgu! Cepat duduk. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Cikgu! Duduk. Murid-murid, cikgu ada satu teka-teki. Teka-teki? Ini saya suka. Target Sing sedia jawab. Dengar ya. Saya berwarna putih dan saya bantu kanak-kanak jadi bertenaga, cergas dan fokus dalam pembelajaran di sekolah. Saya sedap diminum. Cuba teka. Siapakah saya? Siapa tahu? Susu! Betul. Tepat sekali. Susu ni bantu lengkapkan nutrisi. Dalam ni ada zat besi, vitamin C, omega 3 dan 6 dan banyak nutrisi penting lainnya. Bantu murid-murid tetap bertenaga, cergas dan fokus dalam pembelajaran di sekolah. Wah! Nak minum! Jom, pilih warna cawan kesukaan masing-masing. Mari kita bancuh susu sama-sama untuk diminum. Ambil cawan, tuangkan air, bancuh susu. Kacau perlahan, minum susu. Minum hari-hari, minum 2 kali sehari. Susu, la 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 la, sedap dan menyegarkan. Susu, la 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 la, kekal aktif dan fokus. Bagus! Mulai hari ini, kita akan minum susu ni setiap pagi. Lepas tu, kita bersenam ringan, bantu badan bertenaga dan fokus belajar. Betul? Betul, Cikgu! Saya suka. Nanti penatlah, Cikgu. Tak apa, kita buat perlahan-lahan. Cikgu, kenapa tiba-tiba kena minum susu dan kena bersenam? Soalan yang bagus. Tak lama lagi, Tadika Mesra akan adakan sukan tahunan. Jadi, kita Kena bersedia dari sekarang. Ya, susu bantu bekalkan badan dengan nutrisi penting. Bila badan terima nutrisi ni, ia dapat bantu kita kekal bertenaga dan fokus dalam aktiviti sekolah, terutamanya ketika pertandingan. Kali ni kelas aman mesti jadi juara, bukan naib juara. Betul! Yuhu, Akak! Akak! Akak tak ada lah. Tak apa, kita bantu sendiri. Jom. Lambatnya. Kau buat apa? Ros tertidur, Pa. Adik-adik kau dah balik? Tak tahu pula. Apa pula tu? Biar Ros pergi tengok. Lah, Upin dan Ipin rupanya, Pa. Sudu yang jatuh. Ya ke? Apa yang korang buat ni? Kita orang bancu susu. Kan selalu akak yang buat kan? Tunggu je lah. Tengok ni, habis kotor lantai. Nanti kita orang bersihkan. Wah, bagusnya cucu-cucu opa minum susu.
Selain dari makan makanan sihat,